Ini benda apa siut? Macam mana nak bawa siut? Caca air lah. Teman besar ke lah. Kerja gila Jadi macam ular sawa siap. Lagi besar daripada lengan aku. Rokia. Okay guys, hari ni kita punya perjalanan menghabiskan duit untuk GT86 Wide Body Pandem kita ni diteruskan lagi. Dan hari ni kita akan menukar satu bahagian ataupun satu komponen yang paling penting sekali dalam sesebuah kereta. Dan mungkin kos dia tu antara yang mahal juga. Sebab apa? Sebab pilihan aku sendiri untuk mengubah saiz daripada yang asal dia. Di mana hari ni kita akan menukar tayar dia guys. Yes, di mana macam korang boleh nampak sekarang kita punya GT86 Pandem V3 Wide Body Air Suspension tayar lebar ni telah bukan hampir siap dah pun sebenarnya. Selebihnya adalah benda-benda kosmetik yang sendiri punya cita rasa lah. Tapi macam korang boleh nampak sekarang kita punya rim sudah berubah daripada yang asal. Sekarang kita memakai rim bersaiz 19 daripada yang asal bersaiz 18. Bukan itu saja, ia juga adalah lebar. Belakang 10.5 jj, depan adalah 9.5 jj dan saiznya 19. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah disebabkan tayar ni kita dapat secara terpakai. Jadi walaupun macam korang boleh nampak bunga dia nampak masih lagi tebal, tetapi tayar ini telah lama tahun dia guys. Aku cuba tunjuk pada korang. Yes, kat sini. Kalau korang boleh nampak, ini adalah tayar yang bertahunkan 2020 Tengok yang ni tau, bukan 27 ni. 27 ni minggu dia. 20 ni, 2020 punya tahun. Sekarang 2026 dah masuk tengah tahun dah. So tayar ni dah berusia 6 tahun lebih guys. So aku rasa memang dah sampai masanya untuk kita tukar dia lah. Dan sizing dia pun sizing yang agak pelik tau. Kenapa aku cakap pelik? Sebab bila aku tanya saiz tayar ni dekat kedai yang paling dekat dengan aku lah, Fahmi tayar dekat Bukit Katil ni, brother tu siap double confirm tau. Tayar ni betul tak saiz ni macam pelik je. Sebab apa? Depan dengan belakang berbeza, kelebaran dia semua, jadi saiz dia berbeza tau. Jadi kita try untuk ikut sizing tayar yang sama dengan tayar lama ni supaya fitment dia tu boleh maintain tau. Sebab apa? Masa kita nak buat wide body ni, nak buat air suspension dia, kedai body kit ni dia telah setkan berdasarkan rim ini. Jadi kita tak nak nanti kalau kita ubah tebal sikit ke apa, tiba-tiba nanti tak boleh nak masuk dekat dalam lah. Dia dah jadi tak cantik guys. So untuk yang dekat belakang ni, saiz dia adalah 295/30/19 Alright, ni pun dah makan nampak ni. And then untuk depan, saiz dia adalah 225/40/19. Tayar sekarang pun dia pakai tayar apa ni? Tayar depan Falcon. Falcon jenis apa ni? Azenis ke? Azen 15 ke? Falcon Azenis ke Azen 15. Untuk yang belakang ni kita punya yang asal ni Pirelli P0. Nampak? Bunga ni memang nampak tebal lagi tau. Memang tebal lagi, tapi dah crack nampak ni. Sebab dah lama dia dah crack. So bila aku bawa dengan nipisnya, dengan air suspensionnya, memang makin berdenting lah. So hopefully bila kita tukar ni dia jadi makin, bukanlah lembut, nipis, memang tetap nipis. Nampak? Nampak? Keras ni bunyi dia. Dah macam ketuk kayu lah kan. Nampak beza dia kan. Jadi dia punya ketebalan dan juga kelebaran dia berbeza depan dan juga belakang lah. So kita terpaksa pre-order tayar tu. Jadi hari ni kedai tayar dah contact. Dia kata, abang tayar dah sampai, boleh pasang. Mohlah kita ke kedai untuk tukar tayar GT86 kita. Let's go. Aku baru start kereta tau. Aku tengah reverse nak keluar daripada parking rumah aku ni. Aku dapat merasakan macam ada tayar bocor ataupun tayar bengkak tau. Bila berpusing sikit dia macam duk. Okay. What the? Weh, siut, takut siut. Pelotak dia. Korang nampak ni? Bapak dia. Tayar ni bengkak macam ni gila kot. Kepala otak dia. Ini benda apa siut? Macam mana nak bawa siut? Weh, otak dia guys. Korang nampak ni? Takutlah siap. Macam mana nak buat ni? Seram ke? Tak dia. Dah lah tayar tu keras. Dah lah tayar tu tayar lama. Patutlah semalam lepas aku pasang BBK brake kit tu, aku on dia balik bergegar tau. Tapi aku tak suspect lah sampai macam gitu sekali. Ini nak reverse tak boleh tau. Aku kena try call kedai tayar ni, tengok macam mana. Boleh tak dia tolong datang kat sini tukar tayar spare satu ke macam mana? Otak dia. 1 hour later.
Okey, selepas berkonsultasi bersama tokey kedai tayar yang kita nak tukar ni, aku cuba minta tolong lah. Kalau dia boleh hantar staff ke apa, tapi dia pun kata dia tak ada tayar spare untuk ditukarkan lah kan. Dan kedai dia pun ramai orang lah. Dia cakap cuba bawa, kalau anda kata tak sagat dengan body kereta, boleh bawa slow-slow lah. Kalau anda kata tayar tu meletup juga, baru kontak dia macam mana, macam ni faham lah. Tak apalah, kita cubalah Kalau dia kata boleh, then boleh lah kot. Seram baik. Aku bukan apa, aku risau dia meletup yang pop, kena body kit ke apa kan. Kalau tak macam tu okey lah. Nak kata sagat kena, uish. Ke patut aku kurangkan angin sikit macam mana tapi sikit ni lah. Tak kena ke tak kena Cubalah. A few inches later. Aku pun tak tahulah guys, nampak. Oi, seramnya. Kena pasang apa AZ aku. Doakan selamat je lah. Itu je lah yang aku boleh minta. A few moments later. Okay guys, kita dah halfway through. Memang aku boleh buat 18 macam ni je. Eventually. Guys, kita berjaya guys. Kita berjaya bawa tayar bengkak kita sampai ke kedai tayar ni lah. Pusat servis tayar yang kenderaan Muhammad Fahmi. Aduh, Okay. Pusing belakang kita dah boleh park dah. Gila babeng ah. Ini semua gila babeng ah Alright. Sampai turn. Kita tengok baik. Oh, nampak tu bengkak. Geram baik. Wah. Susah tau sebab dia dekut-dekut. Mati je awak. One down. Tu dia Rokia. Ui. Ini dah bengkak-bengkak Ini kena apa caca air Teman besar lagi Tu dia. Ui. Bayu kembung dia. Ini dia. Aduh. Kerja gila Nak dalam dia macam ni jadi. Di dalam dia pun kembung macam ni. Oh, so dia kembung luar dalam. Jadi macam ular sawa siap. Bahaya siap. Nampak tu? Lagi besar daripada lengan aku. Rokia. So, ni tayar kita ambil. Ini tayar belah depan. Kita ambil Toyo Proxus Sport 2. Toyo Proxus Sport 2. Pack sama 225 40 19. Toyo yang ini dia punya tahun buatan dia 2025. Ni bunga dia. Ni untuk yang tayar depan. Untuk yang belakang kita ambil 285 30 19. Right. Bunga dia sama je lah sebab dia jenis sama ni. Proxus Sport 2. Lebar lah ni kita punya BBK yang kita pasang itu ya, Ettori ni. Ni literally baru semalam pasang. Ini hari sudah bengkak tayar. Tak ada kena-mengena tapi benda nak jadi. Tengok sikit pen pasang dia. Sebab semalam kita tinggal je. Okey lah boleh lah. So diorang tengah pasang sambil-sambil tu ada yang tengah buat balancing. Orang kata kalau pakai white tire ni nak balance susah sikit Tak tahulah, harap boleh jumpa titik tengah balancing ni tu. Later. Okey, dah siap. So kita dah tukar 4 tayar. Sekarang nak buat alignment. Alamak makan modal hari ni. Makan modal yang sangat-sangat berbahaya. Alamak Walaupun ni yang paling tinggi, tapi dia nampak rendah juga ni yang risau ni nak naik halus. Lepas steady seram Alamak, steady So tinggal buat alignment. Masa pakai tak perasan Kalau bila dah masuk tempat macam ni baru perasan. Betul lah white dia Dia ngam-ngam ke tempat tu. Tapak dia nampak. Alright, settle alignment. Cabaran nak turun pula. Tak dinaik dah lepas. Turun pula. Tapi ni kita dah set yang paling tinggi. Patutnya tak ada isu sangat lah. Nampak?
Pas baik. Pas. Right. Okay, selesai tukar 44 biji tayar. So your Proxus Sport 2 dapat tumbler makan modal. So kita dah siap minta tolong dia adjust kali camber dia. Yang depan tadi dia macam kepak sangat tau. Sebab kita kan baru tukar air suspension semua kan. So dia adjust dia punya pillow baller. Sekarang dah tegak. Tayar pun dah baru. Hopefully dah tak ada gegau, boleh pakai. Kan? Dia ada pilihan tau untuk ambil tayar yang jenama China sekarang ada je yang 200. Tapi yalah dah buat kereta proper lah. Tayar kasih proper sikit lah. Toyo ni at least lah. Ya ada brand sikit yang kita boleh pakai lah. Kan? Nanti kalau anda kata ada rezeki, kita ambil lah Michelin ke Pirelli ke apa lain-lain lah. Lebih setakat sekarang settle. Jom kita pulang. So macam-macam kejadian hari ni tayar bengkak lah apa benda kan. So bagi yang wonder berapakah harga dia, so itu hari untuk kita order tayar kita special size ni, kita kena letak deposit 500 lah. So tayar depan 225/40/19 Proxus Sport 2 sebiji 700.5, 2 biji 1,500. Tayar belakang Toyo Proxus Sport 2 285/30/19, yang ini 880, sebiji 2 biji 1,760. So adjust camber tadi 30, dia adjust 2 60. So total 3320 tolak 500 lah. So tu nilai dia lah. Nak sekali tukar rim white body special size. Dia tak tengok, komen sikit dekat bawah. So kita nak balik. Stay tune untuk konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Thank you for watching. Assalamualaikum. Bye bye.